Tarawih 20. Itu yang nak bang. Nah. Tarawih 20. Tarawih 8 ni tak ada. Tak ada tarawih 8 ni dalam sejarah. Tarawih 8 ni sebenarnya ihdatsul jadid. Benda baru sebenarnya. Buat 20. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 20 di Mekah sejak pada zaman dulu lagi 20. Sejak daripada zaman Sayyidina Umar 20. Dan kemudian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melaksanakan secara berjemaah tadi. Jadi kemudian Nabi balik sambung 20. Kalau tidak Sayyidina Umar tak buatlah 20. Kita pandai lagi pada Sayyidina Umar. Dia pakai bincang pula 20. Payah orang Allah, payah. Macam dengan dia seorang je sibuk. Macam dia seorang je sibuk. 20 baca pendek-pendek. Rangi orang tua-tua. Memang 20. Kenapa nak kena sembahyang 8? Saya pun heran juga. Kena elok, kena lawan nafsu kita. Kemudian Al-Imam As-Suyuti membawakan riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang bilangan rakaat yang Nabi SAW lakukan pada bulan Ramadan dan selain Ramadan, iaitu riwayat Aisyah yang saya sebutkan tadi, iaitu Aisyah mengatakan, "Makanan Nabi SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan." Nabi SAW tidak pernah salat lebih, sama ada pada Ramadan dan selainnya, Nabi tak pernah salat lebih daripada 11 rakaat. Ini menunjukkan bahawasanya riwayat yang sabit daripada Nabi SAW berkenaan dengan salat, berkenaan dengan rakaat salat malam yang Nabi lakukan ialah hanyalah 11 rakaat, iaitu 8 rakaat salat malam, manakala 3 rakaat adalah witir.